5 pasukan akan bertanding. Setiap minggu, mereka perlu selesaikan tugasan yang diberikan. Dapatkah mereka melakukannya demi untuk bergelar Raja Joran? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton siri terbaru rancangan reality TV Mencari Raja Joran. Dalam Raja Joran, peserta yang terpilih akan diberikan tugasan memancing ikan target setiap minggu selama 13 minggu. Sistem markah akan digunakan dan peserta yang berjaya mengumpul markah paling tinggi di episod akhir akan dinobatkan sebagai Raja Joran. Kami telah membuka penyertaan di laman sosial. Mereka yang berminat perlu menghantarkan video aksi memancing dan nyatakan kenapa mereka layak untuk menyertai Raja Joran. Daripada 100 lebih penyertaan yang kami terima, hanya 5 pasukan terbaik yang layak dan terpilih. Tanpa membuang masa, mari kita berkenalan dengan para peserta Raja Joran. Nama saya Naim. Nama saya Anthony. Kami dari kumpulan. Saya mancing ni sejak kecil tapi mula serius ni dalam 2 tahun lebih macam tu lah. Sekarang ni saya full time content creator media sosial. Saya berkenalan dengan Naim melalui laman media sosial dan saya sangat mengidolakan dia. Dengan pengalaman banyak Naim dan kerelaan saya untuk belajar benda baru, saya sangat yakin bahawa kita boleh menang Raja Joran. Ya. Okay, nama saya Muhammad Irfan bin Sili. Saya Muhammad Nur Rahman bin Saiful Baharin. Dan kami daripada kumpulan. Kami dari pasukan Maju Dunia. Kenapa saya suka mancing? Kerana seronok, lepas tu menghilangkan stres dan mengisi waktu lapang saya lah. Dan saya suka mendapatkan cabaran yang baru dan jumpa kawan-kawan yang mancing Dan suka tarik lah. Nama saya Muhammad Yamin bin Muhammad Sabri. Nama saya Muhammad Afiq bin Sazali. Kami dari pasukan ada. Lama saya mancing ni daripada umur 2 tahun lah. Bukan kecil-kecil sampai sekarang. So sekarang pun dah jadi kerja saya sebagai mancing. Ikan yang terbesar yang pernah saya dapat di laut lah. Ikan tenggiri 12.5 kilo. Harapan kami ni kalau boleh nak menang. Nama saya Mustaqim. Nama saya Las. Kami dari pasukan. Kenapa saya layak gelar Raja Joran? Saya berminat dalam bidang mancing. Saya dah mula mancing sejak umur 15 tahun. Tangkapan pertama saya adalah ikan aruan. Sejak dari itu, saya dah mula minat dalam bidang mancing. Dan tangkapan terbesar saya setakat ini adalah ikan pari seberat 10 kilogram. Dan saya mancing ni lebih kurang dalam 40 tahun dah. Dari segi pengalaman, setahu saya tak ada siapa lagi boleh capar saya untuk pasal itu. Saya Irsyadi atau dikenali sebagai Tol. Saya Poji. Kami datang dari Johor. Kami adalah Geng Semat Johor. Saya mula mancing daripada kecil, daripada hobi sehinggalah saya bekerja dalam bidang mancing. Laut, sungai, darat, rombong, kolam, semua kami ambil. Kecil besar, masuk tong. Kami bersyukur kerana kami terpilih dalam Raja Joran dan kami dari Johor akan beri tentangan yang hebat pada semua peserta. Geng Sembat Johor. Kasih Leila. Apa khabar semua peserta-peserta Raja Joran? Baik. Tahniah daripada beratus-ratus penyertaan. Anda antara 5 pasukan yang terbaik yang telah kami pilih sekaligus berpeluang untuk merebut gelaran Raja Joran. Yes. Mantap. Saya percaya dan yakin anda bukan calang-calang pemancing. Masing-masing mempunyai pengalaman yang tersendiri. Kita sekarang berada di Kuala Selangor. Di daerah ini cukup popular dengan lubuk spesies ikan aruan. Jadi untuk episod pembukaan tirai Raja Joran, peserta-peserta digendaki memancing spesies ikan aruan yang terberat. Bila Baju beritahu aruan, saya memang dah yakin lah. Cumanya bila dia cakap kawasan yang dia buat ni dekat kawasan Kuala Selangor. Jadi agak-agak mencabar lah bang. Memang easy lah. Tempat senang untuk kita kan. Tempat kita pula bagi kita. Memang mencabar bagi kita orang. Bagi kita orang biasa main laut, tak pernah main aruan. Masa kecil-kecil tu pernah lah. Tapi kita sahut cabaran. Setiap pasukan akan diberikan RM50 untuk membeli umpan dan pemandu beserta kenderaan. Anda perlu membeli umpan sendiri dan paling
penting, mencari lubuk ikan aruan di sekitar Kuala Selangor. Perlu diingat, hanya RM50 saja yang boleh digunakan dan hanya sebatang joran sahaja. Mana-mana peserta yang melanggar peraturan ini secara sah, anda tidak layak untuk meneruskan tugasan ini dan dikira kalah. Untuk RM50 untuk beli umpan tu, kita rasa cukup. Cukup. Sebab kita nak beli umpan tiruan je. Kami rasa duit itu modal terlepas lah untuk kami semua. Anda diberikan masa sehingga 7 petang, bukan 7 hari. 7 petang. Memang lama. Patut ada sangat isu lah kalau kumpau. Kumpau tu memang pelik lah. Kalau pelik sangat. Hanya ikan yang terberat saja akan diberikan pakaian paling tinggi. Kita boleh mulakan untuk tugasan pertama kita. Raja Joran sekarang! Lepas terima je cabaran tu, kami tak nak buang masa, terus saya cari umpan apa yang kita nak guna untuk memikat haruan. Jom kita cari kedai mancing. Yang pasti kita kena strike tu. Besar-besar bas tu. Sekarang ni umpan apa yang terbaik untuk haruan? Haruan kebiasaan yang tengok tu pakai SP dengan kata plastik. Ni tempat kau kan. Atuk kau dulu di sini. Tapi aku tempat macam prasejarah sikit. Ya. Ni tempat mana dekat ni? Kedai mancing. Kita ambil soft rock dulu atau SP. Kalau tak makan dua tu, kita gunakan umpan terakhir kita. Cengkerik! Sampai. Hari ni kita dah campur cycle, jom kita tengok. Kita akan beli umpan guna duit RM50 tadi. Untuk cari haruan ni dengan bajet RM50 ni agak cukup sebenarnya. Ni RM1 dah. Jadi haruan. Tengok cukup lah. Tadi RM6. Yang RM5 kita dah banyak. Tak payah. Ini cuma 6 kali 3, 18. Okey, ini saja. So kira berapa. Kita cari kedai ni dekat internet. Call. Akhirnya kita dapat satu kedai. Tapi bila sampai kedai tu, tak buka lagi. Dia dah buka setengah je. Setengah baru buka. Kena tunggu. Alamak. Ada anti tu. Kita tengok anti. You nak masuk TV? Tak, turun. Buka. Panti tu dah bagi green light masuk. Aku terus pergi ke tempat SP dan juga soft rock. Kak, sofa kat mana kak? Jom bagi RM50 lah. Kita boleh pakai SP, kita pakai soft rock. Kita beli apa yang haruan makan kat sini. Bawa pergi sana, kita try semua. Semua benda. Soft rock dah bos. Banyak. Jadi kami beli 3 umpan lah. 3 umpan, spinner bait dan juga soft rock dan bonghu. Kat sini boleh satu. Ni boleh satu longok. Boleh tak buka lagi tu. Buka lagi. Ini kedai pancing. Buka. Oh, lebih lah. Mana buka lah. Dah 10.30 tak buka. Wah, dah 10.35 nak buka. Kedai seterusnya, bila kami sampai, Alhamdulillah buka. Saya pakai SP 6cm. Kita beli rambut, soft plastik dan juga katak tiruan. Kami dah sampai pot yang first tu. Kemudian kami dah try lah. Bagi tak makan apa semua, tak ada ikan, tak ada kan. Aduh, tak lekat. Ibu dah ada. Ibu ada nak gulat tu. Ya, aku rasa tu ada ibu weh. Apa kat minuman? Tak, bukan teman apa tu orang pun boleh jadi nak saya. Kami tadi duk try main soft rock. Tak makan. Tu ada sekali sahabat tadi tak kenal. Mungkin ikan kecil je. Lepas tu kita pakai SP pula. Try tengok. Encik, sini haruan dia besar-besar tak? Tak ada. Tak besar. Besar ni. Besar ke tu? Slow action dia tak ada bro. Oh, kena laju Tak kalau slow. Macam sampah dihanyut. Oh. Ni dalam tak bro? Aku rasa dalam ah. Dalam Aku rasa dia tak mau top water kot. Try SP lah. Try SP yang temen dasar pula. Entah dia nak makan dasar. Kejap, aku pergi ambil jap. Kami datang dari Johor, tak tahu tempat tu. Jadi nasib ada member dekat kawasan sini. Kita telefon dia, kata suruh pergi rumah dia, belakang rumah dia lubuk. Spot kita yang pertama. Tak ada lagi kita nak pergi sana, sini. Pertama lagi balik pertama. Dia lebes. Oh, tali je lah. Sampai kat lubuk tu, ada beberapa kali kita try lah. Kas. Tak lama lepas tu, try. Yang pertama, strike. Selesai.
Saiz caman lah. Macam tu dia makan. Dapat berapa? 785 gram. 785 gram. Strike tu kira berdebagan jugalah. Patutnya kita diberi tugasan tangkap dan lepas. Tapi disebabkan saiz tu, kita ambil buat makan. Akhirnya takut kau. Lagi. Memang aku rasa cincin ni terbaik. Kita mempertaruhkan isteri Goras. Masa ni waktu pun memang nak panas. Memang kita lah ikan akan makan ke apa, tapi kita cuba lah. Cuba baling. Dah tarik sampai depan kan. Nak sampai lah. Dia makan. Bagi sekejap. Terbang terus naik. Mantap. Itu dia. Jadi tak berdiri ke atas. Strike. Tak kumpul hari ni janji tak kumpul kan. Kumpul ni. Kita cakap lah sawah padi memang ikan. Thank you. Okey satu tangan. Thank you ikan. Haruan ni. Ya, senang je. Dah pun macam-macam umpan lah kita guna. So, kita cari spot lain. Kita tengok macam mana. Sampai dapat cincin. Jom. Last one more time. Dapat. Alhamdulillah. Dapat dah strike dah. Dapat strike yang pertama. Dia kali paling ke 4 kali paling lah. Walaupun ikan tu tak besar tapi kami happy. Ikan haruan ni tarikan memang sangat-sangat best. Kita boleh jatuh. Aku dapat seko je. Kau pula. Aku tengok. Aku bagi kau pula. Baik. Kita ambil sana ni. Sini ada. Banyak. Panas teruk. Banyak ni. Mesti lemak ni. Ada release ni je ni. Dah release ni. Dah besar ni. Baik-baik. Dah putus susu. Dah putus susu. Belum masa ni ada. Kita pun dah malas nak dapat orang tempatan sebab yang ni cakap ni jatuh ni. Lepas tu kita cari pos sendiri. Cari. Jumpalah hari parit dekat Sekijang. Penuh sawah padi. Masa tu dah tinggal 1 jam je. Perasaan kami memang macam dah berbelah bagi ni 50-50 tau. Jadi kita cubalah all out. Tak kisah saiz berapa, tak kisah janji dapat. Dan Alhamdulillah akhirnya Tony strike. Strike gang. Kita strike. Mantap bro. Masa dapat 300 gram tu tak tahulah nak kata bangga ke tak bangga, tapi benda tu curut lah, kita panggil curut lah, kategori curut lah. Tapi tak apa bro, janji confirm. Kita cari lagi besar daripada 300 gram ni. Confirm. Kita try kalau sini yang tunjuk sini. Bro. Kau selalu mancing haruan lagi tak? Baik satu. Kita orang asyik tukar spot. Last. Satu spot ni. Macam biasa lah. Tarik kayu. Saya nak angkat tu. Ikan yang ambil. Okey. Ada saiz. Allah. Mantap my friend. Itu besar. Memang idaman lah. 400 gram tentu. Ini besar sikit. Double. Lebih kurang 700 gram lebih. Itu dah rasa ada peluang. Jadi kelakar. Ingat ikan makan. Rupanya strike selalu. Astagfirullah. Pulang balik orang punya. Pulang balik. Biasalah mancing dekat belakang orang kan. Tu spot dia. Mantap. Aku belanja je. Aku belanja tadi. Kita dah casting. Tiba masa ni 785 gram. Menangis tak betul.
Kita baru dapat strike 1 ekor, 280 gram. Mantap. Pasti kita tak kumpau. Ingat senang, Skin-chan. Skin-chan main tahan juga Skin-chan ni. Kita cari dapat, insyaAllah. So, kita berpindah satu tempat. Sidah restoran ni. Itu memang macam mana cakap agak mencabar lah. Cabaran tu agak kuat. Cari spot yang terbaik. Kali ni kena pakai soft rock habis. Mudah untuk cari haruan. Dari sini. Dari keluar sangat. Jangan penang dah. Walaupun tempat ni spot tapi cari haruan tu cukup susah. Kami ni kalau ikan nak kena pergi sana, pergi sini. Ada selang-selang, air letup, kena tak lekat tu. Tak lekat. Bosak ni. Dia ada, cuma dia susah nak makan. Masa tu kami dah hampir nak give up lagi. Hampir dah putus asa sebab yelah macam-macam kejadian lah. Putus ada, batu, ikan makan tak lekat lah apa. Yang ketiga ni, putih. Aduh, habis lagi ikan aku. Pot ni sepatutnya baik. Habis balingan demi balingan. Masa pun dah nak habis. Nampak satu pergerakan. Try baling. Aku nampak mangsa baru. Baling kat pergerakan tu. Ambil. Dia sedut. Aku pun hook up. Lawan memang terpadu lah. Angkat sampai depan. Naik. Rupanya bukan saiz yang kita cari. Tapi tak apalah, kita dah usaha. So dalam berat yang ketiga tu, dia dah lebih 500 gram lebih. Masa pun dia memang 10 minit lah. 10 minit lebih kurang. Just kita redor je lah dah. Yang penting kumpau. Yeah. Tu. Ikan kedua bosku. Ikan kedua. Tapi ni curut lah, tak timbang lah. Curut lah. Ikan tu baru keluar perut. Ikan tu baru keluar perut bang kita dapat. Okey. Tengok. Okey. Jam 2 pagi tadi tak ada ikan tau. Yummy. Saya rasa dah cukup dah. Kita pernah menjelajah ke pelbagai pelosok. Parit 4, parit 5, parit 6. Sampai kepada 9. Sampai parit 9. Jauh. Daripada pagi sampailah. Jadi kami cadang untuk mas-mas barang dan balik awal lah. Macam mana dah? Ada ya? Ya, pukul 5.30 je. Aku rasa dah boleh stop ni. Aku rasa pun macam tu juga dah. Sebab kita pun dah ada barang lah. Kosong. Relax. Jaga, putus. Tangkap dia. Arahnya tangkap. Beruntut gila dia bagi. Dengan tangkapan yang kedua tu, saiz dia macam tu, memang kita yakin memang tak ada orang potong lah. Lebih besar daripada yang pertama tadi tu. Baik. Last call lah. Patutnya yang si Pui ni dia ajak balik lah. Dia ajak balik lah. Kata, Ustaz Pui, ikan nak makan ni Pui. Ikan nak makan ni. Tolonglah makan sekali je. Sekali je. Okey guys, jom lah. Lani 6.50. Setia. Dah mana balik lah. Kumpau. Abang! Pui! Balik lah. Kedua juga. Ikan nak makan ni. Balah! Balah dah! Itu pun darah api lah. Seram dia angkat balik atas darat tu. Ikan makan dekat Dah perlu kan. Naik. Boleh. 1.075. Semangat lah. Last minute weh. Memang rezeki dia. Kami patah balik. Tolong dia. Memang sebagai partner. Memang dia punya luck. Dia punya cun lah. Serap betul ya. Sini dikit kan? Kenapa abang dia tadi tak dapat? Rasa memang tak sempat lah. Sekarang ada 10 minit saja. Boleh. Saya rasa inilah rezeki kita hari ni. Baiklah. Jom kita balik. Let's go bro. Macam kecewa lah. Dapat 300 gram. Bagaimana tugasan yang diberikan Raja Joran? Alhamdulillah. Pasukan Mendonia, Aiman, anda berasal daripada Skin-chan Selangor. Adakah kelebihan pada pasukan anda? Pasukan memang kelebihan, tapi kita nak cuba yang terbaik. Rezeki dah baik. Betul, siapa yang tahu. Pasukan GSJ, Geng Sembah Johor. Anda yakin anda boleh memenangi tugasan minggu ini? Kami dapat 2 ekor, saiz dia pun agak besar juga. Jadi kami yakin tak ada pasukan yang boleh potong kita orang. Pasukan Ebiang, ada masalah yang anda lalui? Masalah tu daripada pagi sampai petang tu mana nak asal. Tapi asal tu kami dapat helikopter kami redor lah. Tak ada menang dah.
Keputusan dah berada di tangan saya. Hasil tangkapan ikan terberat ke semua pasukan. Tempat kelima, pasukan Reda mendapat hasil tangkapan ikan seberat 258 gram. Bila Bang Jo cakap kami dapat tempat yang kelima, kami ada rasa sedikit hampa lah. Tapi rasanya kita pun dah berusaha habis-habis baik, Bang. Tempat keempat, pasukan England mendapat ikan seberat 300 gram. Masa Abang Jo announce kita orang tempat keempat tu kira okey lah. Bukan yang terakhir. Dan yang paling penting next task, kita mesti nombor 1. Tempat ketiga jatuh kepada pasukan Mendonia. Ikan seberat 710 gram. Keputusan untuk pemenang tugasan minggu ini. Masa tu kami dah ambil lagi Pak. Memang kita yakin lah. Dengan saiz dia, dengan berat dia macam tu, memang tak ada orang potong. Ikan seberat sekilo 40 gram jatuh kepada pasukan Ebiang. Sebulan ini mana ada orang takat CEO tempat kami ni. Ada rezeki dia lah. Keluar tak apa kita terima. Alhamdulillah. Rezeki kami dah kot. Ini bagaimana? Naik juara jatuh kepada kumpulan GSJ mendapat ikan seberat 845 gram. Rupanya ada pasukan lain lebih besar dari kita orang. Kita punya berapa? 800 lebih. Dia sekilo lebih. Tapi macam mana rezeki kan? Kita tak akan mengalah macam tu je. Kita tunggu tugasan yang seterusnya. Kepada pasukan yang gagal, jangan pernah rasa kecewa. Anda masih berpeluang lagi untuk mengumpul markah penuh pada tugasan seterusnya. Kepada pemenang minggu ini, pasukan Abiang, ada abuan menanti anda. Apakah abuannya? Jumpa pada minggu hadapan. Di hari dan waktu yang sama dalam Raja Joran. Gerak bagi sebab betul tak? Lepas tu dalam perjalanan nak pergi lokasi tu kan. Jalan tu sempit. Van nak jalan pun tengok saya macam nak terguling masuk tempat itu tau. Lepas tu banyak lembu lagi. Kau tengok depan tu, Alamak. Macam mana bro? Boleh ke? Baik, tempat aku. Balik. Ui, banyak betul nak ikan aruan. Ini memang cantik ni. Memang peluang kita dapat aruan banyak ni. Ada harapan. Jatuh je.